Mati je 5. Itu kalau sebab banjir habis gitu. Galon biar je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak pergi berjalan. Jadi konten kita naik motor, kita nak berkeliling daik, kita nak beli galon. Ambil lah galon dulu. Ambil galon dulu. Okey, kita mulai perjalanan. Kita ngisi apa dulu, Dik? Kita nak ngisi galon dulu. Kita isi galon, kemudian lanjut lagi. Oi, maaf, hujan. Hello. Cuaca gerimis. Apa? Mak dia tu dia punya pokok hari gelap kalau suka hujan parah kita. Tutup gunung. Ha? Tutup gunung. Oh, ini kalau sebab kojok parah kita. Wah, air pasang. Woi, maaf. Teguk kita. Jadi kita nak isi galon dulu. Habis isi galon, kita cari makan. Kan makan apa dia? Makan gaduh-gaduh je. Tapi hari ni tanggal 25. Orang apa? Tanggal 25 orang Natal. Cuma di daik ni macam biasalah. Cara apa pun pasti kita ramai yang duduk di sini. Ni kita lewat yang namanya Kantor Bupati. Kantor Bupati. Kantor Bupati Ninja. Okey. Kita nak masuk ke dalam. Kita lurus terus sampai kita masuk. Ni namanya Jalan Sawin tu. Kawasan tersibuk. Ada tak orang buka galon? Oh, kita belok kanan. Nampak aku mati. Orang kita. Galon 3. yang merah tu RO. Satu tidak. Pegadaian. Jadi di daik ada pegadaian. Kalau isi galon macam ni. Ya. Nak. RO 2 je. RO 2. Ha. Nah. Oh. Ya, batu. Jam berapa ngantar? Jam petang. Ha? Mati je 5. Tengok, Dik. Lah kami ambil, bang. Dah kami ambil je. Oh, dah lah kau dia hantar. Oh. Apa lupa bawa duit je 20. Ha? Lupa. Oh. Parah kita. Macam mana bisa terlupa ni? Tunggu dululah. Cek dulu. Oh, lupa. Oh, ada 20. Kau nak beli apa, Dik? Ada sembarang je. Ha? Apa gaduh ke pecah ke. Okey, ini Jalan Sawah Indah. Sawah Indah ni paling banyak ni. Ramai ni. Ada masjid. Paling Kemudian ramai pemukiman. Bang. Oh, bang. Kemudian paling banyak bang. Sini ya. Tempat sarapan sini ke paling banyak. Ini bang. Bang Ferdi. Kalau yang pening-pening cari duit, bisa ambil di Bang Ferdi. Cuma ni dah cuaca kadang panas pula tiba hari ni. Tadi nak hujan, ni dah panas lagi dah. Kalau ini dia ada pesantren ni sawit. Kita lewat lagi. Kadang kita dari kita terlalu terkenal. Kita terlalu terkenal di daerah ini. Bahaya kita tinggal di daerah lagi. Kalau ni Sawah Indah. Di Sawah Indah ni ada minimarket paling besar sekarang. Minimarket Roxy. Ni dia, minimarket Roxy. Roxy. Minimarket beberapa aja ada dekat daik ni. Boleh dihitung jari. Dapat besar tadi tu. Kita lurus lagi, kita nak ke depan ni. Kita nak pesan makan dulu. Jadi kalau suasana daik hari ni macam inilah. Kita ramai. Hari apa gini? Hari Khamis Oh, Khamis hari ni. Kalau depan kita ni rumah sakit. Ni rumah sakit daik. So
Kita tak ke rumah sakit dia. Kalau sakit baru Hospital. ke rumah sakit. Kita nak cari memakan dulu. Kau nak makan apa dia? Tak gaduh-gaduh cal ke apa yang ada. Gaduh-gaduh? Pecah. Tahu cal gaduh. Mawa tak nak? Tak tahu. Tanda dia. Jadi kita singgah di sini. Okey. Oh, Mama ya. Inilah tempat makanan telur. kita. Dan lap dulu ah. No air. Ada kayu. Kita nak pesan dulu. Kenapa tadi? Gaduh-gaduh. Lotek lah dua. Rotek. Tanya. Dua pesan pedas. Lotek ada. Pesan Lotek ada. Dua pedas. Berapa kak? Oh, bungkus. Bungkus. Berapa kak? Berapa ribu kak? Berapa? Berapa? Yes. Ni lah. Dua kan? Ya. 30. 30. Kelak ambil kak Kayu. Oh mak kayu. Ni salah satu transportasi yang ada di kedai. Ya. Kita lanjut lagi. Tapi nanti kita ambil kalau lekat apa? Kalau dia lah kita nak mutar dulu. Tempat jajan kuih. Depan rumah sakit. Nah, ni depan rumah sakit. Ni depan rumah sakit. Di depan rumah sakit ni ada tu rumah lama. Rumah milik rumah Mak Saleh Almarhum. Depan ni. Jadi di daerah ni selain dia ada kedai runcit, di depannya ada SMP. Sekolah ni sama. Tapi kita nak luar ke depan. Masih panjang perjalanan kita. Kalau ini namanya Masjid Sultan. Masjid Sultan Lingga. Oh. Corak khas dia warna kuning. Cuma jangan terkejut deh kalau di daerah ini dia tidak kenal namanya helm. Tuh. Orang tak ada pakai helm. Lampu lalu lintas pun tak jalan. Ini lampu lalu lintas lah. Tak ada hidup. Kalau di Batam, habis kita kena pangkah orang. Kalau tak pakai helm. Kita mutar-mutar dulu. Nak main ke sebelah sana. Kalau ini kita nak melewati yang namanya adalah Tugu Meriam Rela. Nampak dek? Ha tu. Tadi tak ada bercakap, parah tau. Ha. SD ni SD. SD 01. SD tertua ni Liga. di depan. Ramai betul lagi. Tumben ramai pagi kan biasa sepi. Masuk kampung Cina. Mana? Banyak ke ni? Namanya kampung siak gila. Kampung Cina sebelah mana? Belum. Belum. Oh, banyak desa dari orang. Aduh, macet kita. Kalau ini namanya Jalan Datuk Laksmana. Jadi Jalan Datuk Laksmana ni dia ada rumah Datuk Laksmana. Rumah besar. Kau tahu rumah besar tu mana? Ni rumah besar ada sebelah kiri ni. Paling besar. Depannya minimarket. Tuh. Besar kan? Lebar Motor. Apalah orang masuk jalan betul dan nak jatuh. Wiranata. Turugi Wiranata. Dia nak berjalan. Kalau ini, ini bawa nama Kampung Bugis dia. Mana? Depan ni? Ni Kampung Bugis. Lewat Kopi Balang. Oh, ni Kampung Bugis. Ni Kampung Bugis. Macam inilah Kampung Bugis. Jemput. Cuma kita tidak mutar ke sana, kita nak mutar ke kiri je bagus. Ni Kampung Bugis. Kampung Bugis yang ada di daerah Lingga. Lewat daripada Kampung Bugis pun kita masuk pasar. Jangan terkejut lah. Tapi entah kenapa hari ni ramai itulah yang pakai helm. Ni ke mana ni? Bila?
Ini baru kita arah ke pasar. Kampung Cina. Kampung Cina 6. Kucing. Kucing. Miau, 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 miau. Ini pasar Kampung Cina. Tapi kita nak belok kiri je. Kalau kita lurus, besok kita lurus. Kita belok kiri je. Kita nak main ke kiri. Main ke kiri, naik ke atas, jembatan. Jembatan ni cantik. Banyak buat kapal. Hijau air. Naik air. Pasang. Itu kalau sebab banjir habis kita. Siap lah rumah. Baru sudah ini masuk gelam. Gelam bawah. Di kampung gelam bawah. Kalau kita luas lagi, kita masuk gelam atas. Gelam bawah ini daerah dia, daerah di atas tu. Air Mana je naik air ni? Mana? Oh. Ya. Renang. Oh, tinggi ya. Lubuh ikan. Oh, jangan tanya. Oh, mak. Cuma kalau jalan sini tu jalannya sepi, tak ramai. Rumah-rumah di atas panggung, rumah panggung di atas air. Kalau gitu, itu kalau nak ke situ macam mana nak pergi? Pakai perahu lah. Pakai sampan. Pakai sampan. Jadi ini adalah Kampung Gelam. Cuma tak tahu apakah nama Kampung Gelam ini sama dengan macam Kampung Singapura atau asal mula ni kenapa dia bisa gelam. Gelam. Keluar lagi daripada view Gunung Daik. Tapi tak nampak Gunung Daik lagi tak ini. Nampak. Kena bantai, kena hujan dia. Kena hujan jadi dia tak nampak. Lewat Kampung Gelam. Paling banyak jembatan Kampung Gelam. Kenapa nama dia Kampung Gelam? Itulah yang tak tahu tu. Apa sebab? Apakah sama gelam di Singapura? Mungkin dia tenggelam. Maksudnya nama Kampung Gelam. Kalau sebelah kiri ni roti bakar sedap. Oh, sebelah kiri ni. Itu paling sedap roti bakar dia. Paling mantap. Kita lurus lagi, kita nak ke Kampung Bentuk. Jadi sudah Kampung Gelam, kita akan lewat namanya Kampung Bentuk. Unik-unik nama kampung. Oh, kalau Kampung Bentuk, ni Kampung Bentuk ni. Kampung Bentuk, apakah bentuk? Bentuk. Ni Kampung Bentuk. Kalau ini rumah tekak dia, rumah tekak tudung mantu. Jadi orang buat tudung mantu dekat sini lah. Ada ke orang? Memang kalau di Daik masih ramai juga lah. Daerah-daerah sini ni rata-rata rumah dia rumah panggung. Tapi kalau sudah sebelah Sawin tadi, sebelah Sawin itu dia rumah-rumah tak panggung lagi. Kebanyakan dia rumah-rumah beton. Banyak rumah-rumah beton dia. Kalau ini, daripada Kelurahan Daik Sepincan ni, kita seberang sana Kelurahan Daik. Aduh, kena bantai hujan. Tunggu dulu. Kamera ngeblur. Gelap dulu. Maaf ya. Time break. Biasa, hari hujan. Mantap pula sungai. Mana? Tapi air dia pasang. Uish. Sini paling banyak rumah panggung. Tinggi air. Oh, bahaya tapi. Kalau sempat dibantai di hujan, parah kita. Nyelanak lah pokoknya. Kita belok kanan. Jadi kita ke kiri, kita kanan. Jadi sebetulnya Daik ni jalan dia mudah. Cuma kalau kita pakai map, sesat. Mana tahu ada yang dihafal. Mudah, paling mudah. Jalan di situ jauh. Lewat lagi satu ni, kita nak ngambil sarapan ni. Jadi kita baru mutar Daik ni, baru sikit. Tak lama mutar Daik. Itu aja. Maknanya kalau kata orang 3 hari 2 malam duduk Daik tu cukup lah. Di kurir. Ni barang kurir. Paket. Cuma di Daik ni, walaupun ekonomi lesu tapi paket tetap jalan. OTW ke rumah. Ramai. Orang asyik belanja terus. Kita nak ambil sarapan dulu. Masjid Sultan. Lewat Masjid Sultan lagi. Masjid Sultan ni masjid tua ni. Tapi nantilah kita bahas sejarah ni. Atau ada YouTube bahas sejarah. Kita ambil sarapan. SMP. Buat SMP Daik. Terus. Bang! Kita lewat terus. Kita ambil dulu tambal kita.
okey, kita ambil Mudah-mudahan dah siap. pesanan kita tadi. Barang kita duit air galon pada abang. Selamat awak bayar tak? Oh, Okey, sampai. Tu dia. okey. Dua. Ambil lah. Dah siap kan? Ambil Dah. dua. Ambil yang tadi, Bu. Okey. Okey. Dah. Saya nak balik. Jadi kita balik tak lewat sana lagi. Kita lewat sini. Tadi kan kita lewat sawit, kita balik lewat sini. Jadi mutar-mutar situ aja dah siap dah. Mutar-mutar dekat sini. Ini dah naik. Daerah dia tak luas. Semua sini lah. Kawasan dia besar. Tapi syukur Alhamdulillah. Kita kena rindu juga baik. Buat nyanyian. Betul nyanyian ni Allah. Kita nak ke kiri. Kita belok kiri. Tak dapat dalam pusat. Tak apa dah. Maaf bang. Kita nak lurus lagi. Jadi kita kawasan ini namanya Kampung Putus. Kampung Tanjung Putus. Kampung Tanjung Putus ini antara Kampung Kenanga. Kalau kampung kita Kampung Kenanga, dan ini Kampung Putus. Kita lurus lagi ke depan. Okey. Kalau di sini ada juga kedai kopi. Kalau Sekejap mobil, panas, sekejap hujan. di mana? Apa dia? Apa dia? Sekejap panas, sekejap hujan. Awak lah. Cuaca nama tu. Sampai rekod rumah tu. Sehari 3 kali ganti cuaca. Tadi hujan, sekarang panas betul. Gelap sampai panas hujan ni. Itu aja terus. Luar biasa. Orang banyak SD. lagi. SD. Rumput. SD 004. Okeylah. Dah Jadi, link ke? sudah cukup lah. Nanti kita jalan lagi, okey? So, sekarang kita cukup. Kita nak balik ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.